Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kita melangkah ke tahun baru, ramai keluarga di luar sana sedang berusaha mengurus kehidupan seharian sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, memenuhi keperluan asas dan memastikan masa depan keluarga terus terpelihara. Pengalaman kehidupan seharian tidak sama bagi setiap isi rumah. Tekanan kos sara hidup, perumahan dan akses kepada keperluan asas semakin dirasai oleh sebahagian keluarga. Dalam keadaan ini, kemiskinan semakin menekan. Bukan disebabkan oleh kurang usaha, tetapi kerana jurang antara pendapatan dan kos kehidupan yang semakin melebar. Tekanan ini diperkukuh lagi oleh kesan bencana iklim dan cuaca ekstrim serta perubahan ekonomi dan dunia pekerjaan. Akibatnya, sebahagian keluarga berdepan pendapatan yang tidak menentu dan berusaha mengekalkan kestabilan hidup khususnya di kawasan bandar. Dalam realiti inilah, Zakat Selangor terus berperanan sebagai instrumen keadilan sosial yang berteraskan amanah. Zakat bukan sekadar bantuan, tetapi sebuah sistem sokongan sosial yang memastikan kelangsungan hidup terpelihara ketika diuji dan hak mereka yang memerlukan disantuni dengan penuh ihsan. Peranan Zakat Selangor menjadi paling bermakna apabila masyarakat berdepan situasi luar jangka yang memerlukan tindak balas segera. Insiden letupan di Putra Heights, puting beliung di Sijangkang dan banjir kilat menguji keupayaan sistem sokongan sosial dan kecekapan menangani bencana. Ketika itu, Zakat Selangor bersama-sama dengan agensi lain turut menyantuni keluarga terjejas dan memastikan bantuan disalurkan secara teratur mengikut keperluan sebenar. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Zakat Selangor yang berterusan bukan hanya ketika krisis tetapi juga dalam mendepani cabaran kehidupan seharian rakyat. Dengan lebih 400,000 penerima zakat disantuni sepanjang tahun 2025, setiap bantuan yang disalurkan bertujuan memastikan kelangsungan hidup terus terpelihara agar keluarga dapat meneruskan kehidupan dengan lebih terjamin dan bermaruah. Namun, kebajikan sahaja tidak mencukupi untuk membina masa depan. Pembangunan keupayaan adalah asas kepada perubahan yang lebih berpanjangan dan lestari. Dalam bidang pendidikan, lebih 3,000 anak asnaf telah melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi dengan sokongan beasiswa zakat sekaligus membuka peluang, membina keyakinan dan menyokong mobiliti sosial yang mampan. Seiring perubahan dunia pekerjaan, inisiatif Air Kerjaya dan pembangunan kemahiran diperkasakan bagi memastikan asnaf kekal relevan dan berdaya saing melalui latihan kemahiran serta sokongan penempatan kerjaya ke arah pekerjaan yang lebih stabil. Dari sudut pembangunan ekonomi pula, program berteraskan kerjaya dan keusahawanan terus diperkukuh. Melalui 5% Club, lebih 1,000 keluarga asnaf berjaya meningkatkan pendapatan dan kestabilan ekonomi isi rumah mereka. Yang lebih membanggakan, daripada 1,700 asnaf yang berjaya keluar daripada kategori asnaf sepanjang 2023 hingga 2024, 11% daripadanya telah menjadi muzaki bagi tahun 2025. Inilah kitaran kebaikan zakat. Mereka yang telah dibantu hari ini bangkit dan kembali menyumbang pada hari esok. Semua pencapaian ini bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Di Zakat Selangor, kami kekal berpegang kepada tadbir urus yang telus dan pengurusan yang berhemah agar zakat dapat dikembalikan kepada rakyat Selangor yang memerlukan secara adil dan berimpak. Kepercayaan ini adalah amanah yang menjadi asas kepada kekuatan bersama masyarakat. Hari ini, lebih 400,000 pembayar zakat telah bersama menyokong usaha kebajikan dan pembangunan melalui Zakat Selangor. Satu cerminan kepercayaan dan kebersamaan yang telah terbina. Dalam masa yang sama, masih terdapat 1 juta yang layak dan berpotensi untuk turut menyumbang zakat. Mungkin ramai dalam kalangan mereka telah pun menunaikan kewajipan zakat masing-masing. Namun, Zakat Selangor mengajak mereka yang menetap
dan membina kehidupan di negeri ini untuk menyalurkan sokongan kepada komuniti setempat agar zakat yang ditunaikan dapat kembali menyantuni rakyat Selangor yang memerlukan, sekaligus mengukuhkan semangat kita bantu kita. Setulus penghargaan kami rakamkan kepada para pembayar zakat, agensi kerajaan, rakan strategik, pihak media, rakan pelaksana di lapangan serta masyarakat umumnya yang bersama menyokong usaha Zakat Selangor sepanjang tahun 2025. Kebersamaan inilah yang mengukuhkan jaringan sokongan sosial dan memastikan agihan zakat dapat disampaikan dengan berkesan kepada mereka yang memerlukan. Menjelang tahun 2026, marilah kita melangkah terus ke hadapan dan terus menyokong peranan Zakat Selangor dalam menyantuni mereka yang memerlukan, agar amanah dapat dilaksanakan dengan ihsan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Semoga tahun baru ini membawa harapan yang segar, kekuatan yang berpanjangan serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Selamat Tahun Baru 2026. Terima kasih.